Hello Besti, hari ini kita akan sediakan satu kombinasi menu yang sangat terkenal iaitu daging kunyit dan dipadankan dengan sambal belacan. Untuk daging, masukkan irisan daging, serbuk kunyit, garam dan serbuk perasa secukupnya, gaul sebati. Selepas itu, masukkan air sehingga agak tenggelam dan biarkan daging sehingga empuk. Bila air rebusan daging dah kering, masukkan sedikit minyak dan goreng daging sehingga sedikit keperangan. Masukkan bawang putih dan halia yang telah dicincang halus, gaul sebati. Saya masukkan sedikit lagi garam dan kemudian masukkan carrot, bunga kobis, kacang panjang dan gaul sehingga sayur sedikit lembut. Untuk variasi warna, masukkan kapsikum kuning, irisan cili merah dan bawang merah. Kalau nak gantikan dengan bawang Holland pun boleh ya. Untuk jenis sayuran, boleh letakkan sayuran kegemaran. Untuk daging goreng kunyit, sedia untuk dihidangkan. Untuk sambal belacan pula, masukkan cili besar, cili padi, belacan yang telah dibakar, air asam jawa, serbuk perasa, garam dan kisarkan sehingga halus. Boleh tambahkan sedikit gula untuk kurangkan rasa pedas. Akhir sekali, boleh perahkan limau kasturi untuk rasa yang lebih masam. Daging goreng kunyit dan sambal belacan sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba!